Perhatikan istilah ahli bid'ah yang digunakan di sini. Mungkin ada yang bertanya kenapa digunakan ahli bid'ah secara khusus, kenapa tak disebut terhadap Syiah ke, terhadap Khawarij ke, terhadap mana-mana kumpulan-kumpulan yang lain. Apa yang dapat dikatakan di sini bahawa itu adalah kata lawan bagi ahli sunnah wal jamaah. Apa lawan bagi ahli sunnah wal jamaah? Lawan dia lah ahli bid'ah. Seperti mana kalau kita tanya apa lawan malam, lawannya siang. Apa lawan tinggi, lawannya pendek atau rendah. Jadi apa kata lawan bagi ahli sunnah wal jamaah? Jawapannya ialah ahli bid'ah. Mereka sama-sama menggunakan istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi sejauh mana mereka di luar sana mengetahui lawan bagi istilah ini apa dia? Sejauh mana permasalahan ini dibahaskan? Mengapa hampir sahaja tidak ada penjelasan tuntas mengenai perkara ini? Kenapa ahli bid'ah itu adalah kata lawan bagi ahli sunnah jamaah? Kerana istilah sunnah lawan dia ialah bid'ah. Jadi kalau ahli sunnah memang otomatiklah lawannya ahli bid'ah.